Okey. Kalau kita bercakap tentang check up tenaga, betul. Dia tujuan pertama adalah untuk kita mengurangkan jumlah berapa kita perlu bayar bil elektrik setiap bulan. Tetapi dia lebih daripada itu sebenarnya. Dan kalau kita tengok secara keseluruhan ataupun pandangan mata burung adalah secara keseluruhannya dia dapat menjimatkan penggunaan tenaga secara keseluruhan. Jadi dalam krisis Asia Barat, betul, minyak dan sebagainya lah. Dan suhu dunia juga boleh diturunkan kalau kita bijak menggunakan elektrik dan menurunkan menggunakan elektrik. Sebab apa saya bersembang jugalah dengan tetamu kita di studio ni sebelum kita nak mulakan slot ni. Saya sambil-sambil sembang, sambil-sambil saya tengok bil elektrik saya untuk bulan ni. Saya rumah 2 orang je, Ridwan. Tapi bil saya bulan ni RM210. Rumah 3 tingkat kan? Tapi poin dia ialah saya tak cekap sebenarnya. Padahal rumah tu 2 orang je. Sebab tu kita nak bersembang bersama dengan tetamu kita di studio ini. Macam mana saya nak cekap dalam penggunaan tenaga ni. Supaya poket kita terjaga. Ya, supaya poket kita terjaga dan tak pening kepala hujung bulan nak bayar bil. Okey, kita bersama dengan 2 tetamu, Nur Azin Rupadi, Timbalan Pengarah Ketua Session Kawal Selia Kecakapan dan Konservasi Tenaga, dan juga di sebelahnya Tuan Muhammad Khairi Abdul Aziz, Penolong Pengarah Session Kawal Selia Kecakapan dan Konservasi Tenaga. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okay. Saya sukalah topik hari ni. Cekap tenaga, poket terjaga. Tapi itulah kita kena faham terlebih dahulu. Cekap tenaga, apa yang dimaksudkan cekap tenaga? Macam mana saya nak menjadi cekap ni, Tuan? Okey. Baik, terima kasih Syafiqah, Ridwan. Untuk soalan pertama, yes, kita kena faham apakah itu cekap tenaga. Kalau bahasa biasanya, kalau kita bercakap dengan orang ramai, cekap tenaga ni kita paling mudah kita nak kata kita nak jimatkan bil lah. Itu efek dia. Tapi bila kata cekap tenaga ni bermaksud kita meminimumkan penggunaan tenaga dalam kita nak menjalankan apa-apa aktiviti, dalam satu-satu aktiviti ataupun kalau dalam industri dalam pengeluaran produk mereka. Bermaksud kita nak kurangkan pembaziran tenaga. Itu sebenarnya objektif utama dia. Kita nak kurangkan pembaziran dalam kita menghasilkan satu produk ataupun menjalankan satu aktiviti. Itu secara asasnya apakah itu cekap tenaga. Kalau kita relate pula dengan keadaan semasa, krisis apa orang kata global kini, apa yang berlaku, geopolitik isu di Timur Tengah. Kalau kita tengok setiap penggunaan ataupun penjimatan tenaga yang dijalankan oleh secara individu, contohnya isi rumah ataupun pemilik industri ataupun pemilik bangunan, sebenarnya dia memang memberikan impak kepada penggunaan tenaga ni. Macam tadi kan ada kata pembaziran tu. Secara amnya lah, apa di antara contoh-contoh pembaziran yang mungkin kita terlepas pandang kalau penggunaan di rumah ni? Selalu orang Malaysia. Jadi kalau kita tengok kat rumah ni kan, kita kena tahu kebiasaan daripada kita ni, kalau Syafiqah atau Ridwan lah, jangkaannya apa kelengkapan yang paling banyak digunakan kat rumah? Saya memang ikut lah. Peti 24 jam. Peti sejuk 24 jam. 24 jam lah. Penapis air. Penapis air. Penapis air. Betul. Okey. Kalau di rumah, secara kalau kita tengok analisa penggunaan tenaga di rumah ni, sebenarnya yang paling banyak penggunaan dia sebenarnya penyaman udara. Aircon lah. Aircon. Penyaman udara. Kerana dia ada motor yang bergerak. Dia memang menggunakan tenaga yang banyak lah. Of course, macam peti sejuk 24 jam penggunaan dia. Macam water dispenser pun antara yang menyumbang kepada penggunaan tenaga. Jadi kalau daripada situ kita boleh nampak sebenarnya potensi kita nak kurangkan ni, kita kena fokus kepada mana yang paling banyak guna tenaga lah. Peti tak boleh nak tutup. Tapi of course peti tak boleh nak tutup. Macam mana kita nak cekap di situ penggunaannya? Baik. Jawapannya aircon lah dekat kalau dalam kes dia. Kalau di rumah, kes kalau kat rumah ni selalunya kita akan tengok daripada segi penggunaan perubahan sikap sebenarnya. Yang pertama perubahan sikap kita sendiri dalam kita menggunakan peralatan-peralatan di rumah. Paling mudah sebenarnya kita boleh buat untuk menutup suis kalau kita tak gunakan lah. Keluar bilik kita tutup suis lampu, tutup suis aircon. Untuk penyaman udara, kita kena tahu cara nak menggunakan ni secara optimum. Sebab kita nak rasa sejuk. Betul. Terutama musim sekarang, musim panas kan. Jadi penggunaan yang optimum tu yang paling penting. Dalam kita menggunakan penyaman udara ni, penetapan suhu tu pentinglah. Kalau ikut standard, biasanya kita akan katakan penetapan suhu tu di antara 23 hingga 26 darjah Celsius. Itu akan
memastikan bahawa kita menggunakan peralatan tersebut dengan optimum. Kita dapat rasa sejuk dia tetapi penggunaan tenaga tidak terlampau tinggi. Ada beza tak 23 darjah Celsius dengan 16 darjah Celsius tu? Beza. Dari segi berapa beza tu? Supaya kita insaf seketika. Okey, kita ambil macam inilah. Kalau kita tengok Malaysia, Malaysia keadaan kita punya negara kita ni iklim dia panas dan lembap sepanjang tahun. Panas yang banyak. Sekarang musim panas kan. Jadi bayangkan kalau kita setkan suhu dia, suhu penyamaan udara ni 16 darjah Celsius dengan bandingkan dengan kita set pada 24 darjah Celsius. Okey. Adakah apabila kita set 16 ataupun 24 tu sebenarnya yang kita nak capai adalah suhu bilik, bukanlah suhu yang keluar daripada penyamaan udara. Sebab orang selama ni bila gunakan aircon dia tersalah sangka. Dia ingat okey I nak 16 darjah Celsius supaya yang keluar tu 16. Sebenarnya aircon ni keluar tu memang dah suhu dia dah rendah dalam 6 darjah Celsius. Tapi nak capai 16 hingga 24 ataupun 24 itulah sebenarnya suhu bilik. Okey, bayangkan kalau suhu di luar tu tinggi kan 34, 35 darjah Celsius contohlah. You nak capai 16, so panas kat luar dengan nak capai 16 kat dalam ni memang mustahil lah kita nak capai. So that's why kita tetapkan pada 24 antara 23 hingga 26 tu supaya dia boleh capai suhu yang optimum tersebut. Baru saya baru tahu. Saya ingatkan dia keluar tu 16. Dia nak capai suhu bilik tu sebenarnya. Lama dia capai. Nak capai. Jadi kalau 16 tu memang tak boleh nak capai, dia akan siasa running at full load lah. Full load. Jadi bil dia semakin Jadi dalam situasi pada hari ini Cekap Tenaga Jimat Phuket, apa peranan Suruhanjaya Tenaga pula dalam memastikan penjimatan ini berlaku di kalangan orang Malaysia? Okey, soalan yang sangat baik tu Ridwan ya. Okey, Suruhanjaya Tenaga ni ataupun lebih dikenali sebagai ST ni, dia dah wujud lebih daripada 2 dekad, iaitu bermula daripada Januari 2002. Okey, seperti mana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM yang selalu kita dengar tu kan. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Suruhanjaya Tenaga ni dia adalah badan kawal selia. Dia kawal selia 2 sektor utama negara lah, iaitu satu pembekalan elektrik dan satu lagi adalah gas berpaip di Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persultanan Labuan. Jadi dia ada 3 akta yang kita kawal selia. Satunya adalah Akta Bekalan Elektrik 1990, satu lagi adalah Akta Bekalan Gas 1993 dan yang baru yang dikuatkuasakan adalah Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2024. Jadi antara mandat yang diberikan kepada ST ini adalah untuk mempromosikan dan menggalakkan kecekapan tenaga dan juga secara selamatlah. Jadi atas dasar itulah saya dan juga Encik Nur Azrin ada di sini untuk berkongsi tips-tips cekap tenaga kepada penonton, tuan-tuan puan-puan di rumah dan juga di studio inilah. Macam sekarang ni kan dah ramai pun yang bekerja dari rumah kan, work from home. Jadi ada jugalah kerisauan sebab takut bil mereka pula tinggi kan, sebab nak pakai laptop, aircon tu memang bukalah tengah-tengah musim panas ni, TV pun nak buka juga. Tapi itulah kita difahamkan juga ada skim tarif yang diberikan kepada rakyat di luar sana, iaitu time of use. Apakah yang dimaksudkan dengan time of use ni dan juga manfaatnya sekali? Okey, soalan yang sangat relatable lah dengan soalan awal tadi. So time of use ni ataupun singkatannya TOU ni merujuk kepada skim tarif elektrik yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk memberi peluang kepada rakyat menikmati kadar tarif elektrik yang lebih rendah. Tapi time of use ni dia merujuk kepada waktu luar puncak ataupun off peak hours lah. Jadi kalau kita tengok off peak hours ni bermula daripada 10 malam hingga 2 petang. Waktu bekerja lah, Isnin hingga Jumaat. Tapi kita akan nikmati tarif elektrik yang lebih rendah pada hari Sabtu dan Ahad sepanjang masa. Kalau Sabtu Ahad the whole day, sepanjang masa tu. Betul. Kalau waktu bekerja 10 malam hingga 10 malam hingga 2 pagi. 2 pagi. 2 petang, 2 petang. 2 malam 2 petang. 2 petang. Every day Isnin sampai Jumaat lah. So 2 petang tu 10 malam adalah peak hours. Yes. Peak hour. Dia ada berbeza lah tarif. Tapi yang tarif yang lebih rendah tu kita fokuskan kepada luar puncak lah. Tapi apa nasihat penggunaan di luar waktu puncak tu? Maksud apa yang kita perlu susun kembali? Apa yang perlu kita faham penyusunan penggunaan tenaga itu? TOU ni, skim TOU ni dia lebih tertumpu kepada pengguna yang fleksibel ataupun yang dia boleh susun penggunaan dia tu di luar waktu puncak. Penggunaan elektrik yang menggunakan tinggi seperti contohnya sekarang ni banyak orang charge EV kan. Jadi kita charge waktu luar puncak bermula 10 malam ke atas. Ataupun kita nak mengeringkan pakaian kita guna dryer, kita keringkan lepas 10 malam lah ataupun pada waktu minggu.
dryer pun menggunakan elektrik yang tinggi. Betul. Betul. Okey, kalau kita tengok pada peralatan elektrik kita kan dia ada label kecekapan itu, ada 1 bintang, 5 bintang tu. Jadi apa perbezaan yang paling ketara sekali antara 3 bintang dan juga 5 bintang tu untuk kos jangka masa panjangnya nanti? Baik, kalau kita tengok penggunaan peralatan cekap tenaga yang bertaraf contoh 5 bintang kita bandingkan 3 bintang, paling orang kata paling ketara sekali adalah penggunaan tenaga tahunan dia lah. So sebab yang 5 bintang ni akan membantu kita untuk memberikan output yang sama. Contoh macam kalau kita gunakan aircon ataupun pengering pakaian tadi tu, yang bertaraf 5 bintang dibandingkan dengan 3 bintang tu perjimatan dia memang ketara. Kalau aircon paling minimum saya boleh katakan di sini paling tidak pun boleh perkhidmatan dia RM50 untuk penyaman udara. Okey. Antara yang 5 bintang dan juga yang 3 bintang. Kalau banyak juga tu. Kalau base 1,5 dah 100. 1/3 jimat. RM50 banyak, boleh beli banyak. Oh, jadi penting sebenarnya bintang. Ya, penting. Lagi satu sebab dengan menggunakan peralatan yang lebih cekap tenaga ni sebenarnya dia membantu bil kita yang pertama. Okey. Kalau sekarang ni kalau kita tengok bil yang terkini lah bermula daripada tahun lepas kita memperkenalkan struktur baru bil untuk mana-mana pengguna yang menggunakan bil ni daripada penggunaan tenaga dia 1000 kWh ke bawah kita memperkenalkan satu insentif cekap tenaga. Insentif ni selain daripada kalau kita kawal penggunaan tu perkhidmatan bil kita secara obvious, kedua tambahan kepada perkhidmatan tu kita ada memberikan satu insentif. Jadi lagi rendahlah sebenarnya bayaran bulanan dia tu. Itu yang kalau bawah 1000 kWh kita akan ada insentif cekap tenaga. Selain daripada itu kita juga memperkenalkan untuk mana-mana pengguna bawah daripada 600 kWh. Kalau tadi 1000 kita memang dah dapat insentif. Untuk bawah 600 kWh ni ada lagi satu tambahan. Benefit yang boleh dapat, faedah yang dapat adalah dikecualikan daripada cas penyelarasan kita panggil AFA lah, automatic fuel adjustment. Jadi dia tidak dikenakan apa-apa kalau ada peningkatan, contohnya kos bahan api kos bahan api itu ada meningkat contohnya lah. So untuk mana-mana yang menggunakan bawah 600 kWh akan dikecualikan. Tu saya tengok bil sendiri. Saya dapat insentif cekap tenaga tu sebab saya menggunakan tenaga di bawah 600 kW. Jadi ada dua lah di situ. Ada dua lah insentif saya dapat. Katakanlah pengguna elektrik macam saya ada barang-barang lama yang tak ada 1 bintang, tak ada 5 bintang. Masih ramai kan. Jadi bagaimana daripada barang lama tu tapi kita nak mengamalkan cekap tenaga ni? Sebenarnya yang pertama macam saya katakan tadilah, lebih kepada satu kita utamakan perubahan sikap kita. Cara kita gunakan macam penetapan suhu untuk penyaman udara, dan kalau macam peti sejuk contohnya janganlah selalu buka tutup. Dan contoh kalau kita nak menggosok baju lah janganlah kita nak gosok satu baju je. Biasanya kita terapkan untuk suri rumah kita sarankan kalau nak menggosok baju tu sekali banyaklah. Sama juga kalau nak basuh baju pun muatan penuh. Muatan penuh lah kita akan cuba ni. Pernah nak sidai sikit tu. Kalau macam Encik Khairi sendiri kalau kita lihat di lapangan apa antara mungkin myth ataupun benda-benda yang mungkin tak pasti ataupun yang mungkin tidak betul yang selalu anda nampak di lapangan tu sendiri? Okey, dari pengalaman saya sendirilah bila kita bertemu dengan public ni, most of them yang selalu saya tanya macam mana dia orang nak cekap tenaga, dia orang akan pasang alat penjimat elektrik tu. Exactly. Berapa ramai dah sis datang kat saya. Betul. Benda ni daripada masa ke semasa ni memang pihak Suruhanjaya Tenaga melalui promosi dan juga seminar yang kita conduct, kita berpesan kepada pengguna, itu adalah salah satu mitos lah. Memang tak jalan ke? Memang tak jadi. Memang tak jadi. Dia sebenarnya dalam tu adalah capacitor bank. Dia lebih kepada pihak industri untuk menguruskan permintaan tenaga dia. Tapi untuk domestik sangat dia tak menjimatkan pun. Dia lagi consume lagi ada. Sebab dia macam bateri lah. Dia kena recharge. Adakah anda menggunakan? Itu sebab saya kalau tengok di media sosial tu semua kata kalau pakai ni tengok dulu bil saya 200. Betul. Sekarang ni jadi RM50 saja. Kita teknik jualan. Jualan. Jangan ada tapi ramailah sebab ada kedai kan. Jadi ramailah yang datang nak jual tu. Minit terakhir mungkin sedikit pesanan daripada anda untuk kita memberi kesimpulan berkenaan dengan attitude
yang perlu kita amalkan selepas ini? Cekap tenaga. Okey. Silakan. Jadi mewakili pihak ST lah, kami menggalakkan pengguna untuk mengamalkan kecekapan tenaga sama ada di rumah ataupun di tempat kerja. Jadi pengguna juga digalakkan untuk control your consumption below 600 kWh dan ke bawah lah sebulan. Jadi macam mana kita nak tahu berapa banyak kilowatt-hour kita guna setiap bulan? Saya galakkan juga untuk semua pengguna download aplikasi MyTMB dalam handphone masing-masing. Jadi kita boleh pantau penggunaan elektrik kita secara harian dan bulanan supaya lebih mudah untuk kita penggunaan tenaga elektrik di rumah lah. Dan yang keduanya untuk dapatkan tips-tips kecekapan tenaga, boleh tuan-tuan dan puan-puan penonton di rumah lawati laman web rasmi ST ataupun media sosial rasmi ST di mana kita ada sediakan panduan penggunaan elektrik secara cekap seperti ini, boleh kamera zoomkan. Okey, ini boleh download. Dalam ni kita ada berkongsi tips-tips kecekapan tenaga yang boleh diaplikasikan secara harian di rumah. Jadi kat situ banyaklah info-info yang boleh kita belajar tentang kecekapan tenaga. Jadi akhir sekali saya nak berpesan, jadilah bijak tenaga. Gunakan tenaga dengan cekap, berhemah dan selamat. Ingat, cekap tenaga, poket terjaga. Ya, Betul. cekap tenaga, poket terjaga. Jangan terpedaya dengan sebarang iklan-iklan di media sosial yang kata boleh mengurangkan bil rumah anda tu. Jangan sebab katanya tadi tak jadi pun. Tak jadi pun. Betul. Yang paling penting adalah download panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga ni untuk menjimatkan tenaga dan juga poket anda. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Tuan Nur Azrin Ropadi, Timbalan Pengarah Ketua Session Kawaselia Kecekapan dan Konservasi Tenaga, dan juga Tuan Muhammad Khairul Abdul Aziz, Penolong Pengarah Session Kawaselia Kecekapan dan Konservasi Tenaga. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak. Okay. Dan kita teruskan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Satu bingkisan kami sediakan kepada anda semua dari negeri Melaka. Yang bertajuk Melaka Sayang Rakyat, dengan cara Majlis TVET Melaka menyediakan akses yang lebih inklusif kepada rakyatnya. Apa kata kita saksikan bingkisan ini? Selamat pagi.